8 hakikat kehidupan yang sekolah tak ajar and orang kaya jarang kongsi. Ada benda dalam hidup ni yang kalau kau tahu awal, kau boleh elak banyak masalah. Hari ni aku nak share 8 kebenaran tentang manusia yang ramai tak tahu. Baca sampai habis, kalau nak elak, diperbodohkan. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean? Klik link dalam bio atau klik learn more. 1. Jangan mudah cerita masalah kau pada orang lain. Orang tak peduli pun. Malah ada yang jadikan kegagalan kau bahan ketawa. Jaga privasi, jadi kuat sendiri. 2. Cakap manis lebih berkesan dari hati yang ikhlas. Orang yang pandai bercakap lebih dihormati daripada orang yang jujur tapi pendiam. Jangan percaya cakap orang, tengok tindakan mereka. 3. Semua orang nak hidup senang tapi tak ramai sanggup berusaha. Hidup ni tetap ada cabaran. Nak senang kemudian, kena susah sekarang. 4. Buat baik jangan terlalu berharap. Ada orang bukan saja tak hargai, malah anggap kau wajib bantu mereka, tahu bila nak cakap tidak. 5. Duit bukan ubah seseorang, tapi tunjuk siapa dia sebenarnya. Orang baik jadi lebih baik. Orang tamak jadi lebih tamak. Duit tu cermin, bukan penyebab. 6. Orang suka dengar benda sedap, tapi kebenaran selalunya pahit. Kawan sebenar ialah yang berani tegur kesalahan kau, bukan yang angguk je. 7. Ramai suka cari salah orang, tapi buta dengan kelemahan sendiri. Dewasa sebenar ialah bila kau belajar tengok diri sendiri dulu sebelum kritik orang lain. 8. Orang boleh puji depan kau, tapi belakang kau belum tentu. Ramai manusia bertopeng. Jangan terpedaya dengan pujian palsu. Nak berjaya, kena tahu cakap dengan betul. Nak belajar cara komunikasi yang buat orang suka and percaya pada kau? Klik link dalam bio sekarang.